Kalau korang boleh tengok, ni dia. Memang cun, boleh nampak macam ni, clear weh. So dia ada skrin depan juga. Sini ada tulis lah kalau korang punya tadi tu mode dia apa semua tu. Sini ada berapa 3 jam 1 minit boleh buat video. So kalau ni bateri dia masih ada lagi. So aku rasa sampai kat sini je video unboxing aku untuk Insta360. Tapi kalau korang nak aku buat video untuk motosikal bundle punya, korang bagi tahu aku. Korang komen dekat bawah. So jangan lupa tekan butang like dan subscribe gang untuk aku naik 10k subscriber. Assalamualaikum. Okey lagi, dah halang-halang aku buat video ni. Aku unbox je lah motosikal bundle ni. So jom kita tengok apa yang kita dapat. Motosikal bundle. Dekat sini lah geng. Okey geng, so aku dah buka motosikal bundle punya ni. So apa yang kita akan dapat? Weh, dalam ni pun warna hitam juga. Semua nak warna hitam. Itulah dia yang kita dapat. Kita ada dapat suction card daripada Insta360. So ni kita ada dapat suction cup daripada Insta360. Kita dapat 2. Satu ni untuk handle punya tu. Yang ni untuk dekat handle tu lah. Bersih ke apa ni? Aloi, berat juga ni. Kita bagi kepek dekat handle ke apa kan, kalau ada tempat yang boleh kita kepek. So yang ni pun sama, kalau nak pusing pun boleh. Kita boleh ubah macam ni. So yang ni mungkin untuk cocok lubang 360 tu nanti. Kita ada mount kat sini juga. Dia cocok macam ni. Jadilah macam ni. Lepas tu dia punya skru dia. Sekejap ya, sekejap. Singkap. Dia ni pun dah lock juga. Bagus betul packaging dia. Kita itu cinta bukan kerana pas lupa. Inilah dia motosikal bundle kit yang aku tak tahu aku akan pakai ke tak. Padahal aku rasa macam nak beli untuk helmet punya dia ni. Rugi juga aku beli tak tahu dah kan. So ni dan skru dia. Ada 2 juga. Ini apa ini? Ini untuk apa ni? Ni aku tak pasti lah untuk apa. Dia ada lengki juga. Dan ada lagi satu skru kat sini. So itu saja untuk motosikal bundle kit.
Ni nanti kita pasang balik lah. So kita buka Invisible selfie stick. Ni buka. Ni dia Invisible stick Insta360. So yang ni rasa tak boleh panjangkan ni. Tak boleh panjangkan. Dia memang macam tu je lah. So untuk korang pegang korang punya tu, acak macam ni lah, Insta action cam. So itu saja, tak ada apa. So, kita buka yang ni, fast charge hub dia untuk bundle 2 bateri tu. Kita buka lagi, unbox. Dia bagi lagi type C juga. Banyak tu kabel. So kita ada manual book lah. Ini macam biasa lah, tak payah baca dulu. So ni dia punya fast charge hub dia, macam ni. So senang je untuk korang masukkan bateri tu kat sini, charge. Tapi aku tak tahu sama ada aku akan guna ataupun tak. Kalau aku tak guna, kalau siapa-siapa nak beli, boleh contact aku. Dan ini ada lagi satu untuk motor punya. So ni je lah kot, dah tak ada apa lagi ya. So kalau korang dah tengok video aku ni, korang jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Ok guys, terima kasih. Macam mana nak setting ni? Okay geng, buka je lah, kita unbox je. Soalan macam mana ni? Kira khas sangat. Ada. Sudah aku goncang, tapi biarkan. Korang yang tengah tengok tu, nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Kecil.